pun sama. Kalau gagal habislah kita. Sebenarnya kan, aku ada cara senang untuk pastikan kita lulus dengan cemerlang. Hah, kita nak guna cara apa? Apa kata kita kumpul duit, lepas tu kita beli hadiah untuk cikgu. Mana tahu dia tambah markah untuk kita nanti. Bolehkan macam tu. Bukankah tu macam rasuah? Kalau korang semua setuju, jangan risau, dia boleh uruskan. Terus terang aku tak setuju. Itu rasuah, bukan hadiah. Memang jelas buat benda tu salah. Alah Farna, semua orang buat benda tu. Kita nak lulus je. Kau nak lulus kan? Farna, awak yakin ke benda ni salah? Kalau markah boleh dibeli, apa gunanya kita belajar? Tapi kalau kita tak ikut, nanti kita dipulaukan. Lebih baik susah sebab jujur daripada senang tapi salah. Dia dah beli dah hadiah untuk cikgu ni. Bagus-bagus. Confirm markah kita lulus lepas ni. Ni mesti cikgu suka. Takkan gagal. Betul. Jom kita bagi cikgu. Jom. Cikgu, dia tanda terima kasih daripada kami. Saya harap cikgu bolehlah luluskan sikit markah kami semua. Terima kasih. Untuk apa? Kami harap cikgu faham keadaan kami. Kami takut gagal lepas keluar keputusan exam nanti. Anak-anak, ini bukan tak terima kasih. Salah ni. Kami cuma nak lulus cikgu. Lulus dengan cara ni bukan kejayaan. Korang sedar tak apa korang dah buat ni? Meanwhile. Masuk. Cikgu, maaf ganggu. Saya nak buat aduan. Kawan saya bagi hadiah dekat Cikgu Kimi sebab nak lulus. Oh ya kah? Jom kita pergi tengok. Jom. Apa yang berlaku di sini? Ada apa dengan pelajar-pelajar ni, Cikgu Kimi? Dia orang cuba mempengaruhi saya dengan hadiah ni. Supaya dia orang dapat cemerlang nanti. Saya dah menentang perbuatan ni cikgu, tapi dia orang yang tak nak dengar. Apa yang kamu semua buat ni ya? Kamu tahu kan rasuah itu salah. Markah tetap akan diberi secara adil. Bukan dengan memberi hadiah macam ni. Apa yang Farna cakap tu betul, kita yang salah pilih jalan. Maaf kawan-kawan semua, aku silap. Ingatlah, ilmu dibina dengan usaha, bukan sogokkan. Kami faham cikgu. Integriti bermula dengan satu pilihan yang betul. Jangan kamu terbawa-bawa jenayah rasuah ini sama ada hari ini atau pada masa depan. Hadiah tanpa kejujuran tetap menjadi rasuah.